Hello. Kami berhubung dengan anda sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Mari kaji setiap parameter dengan lebih terperinci di bawah. Jika anda mahu, anda boleh berhenti. Anda boleh mengkaji semua indikator organisasi berkenaan dengan teliti. Sekarang mari kita lihat penunjuk prestasi semasa syarikat. BlackRock Inc. Tikar BLK. Semakan adalah berdasarkan data pada 19 Jun 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, organisasi BlackRock Inc. tergolong dalam subkategori General Asset Management. 29 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian yang cukup mewakili. Keputusan untuk syarikat berkenaan ialah 0.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 2 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam rangka kerja pasaran S secara amnya, ambil perhatian bahawa keputusan purata untuk keseluruhan pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.8 mata, berbanding markah 0.5 untuk syarikat BlackRock Inc. Membandingkan dinamik harga saham syarikat BlackRock Inc. dan saham subkategori, kita melihat bahawa lebih 12 bulan saham BlackRock Inc. menunjukkan dinamik 27.3%. Berbanding dinamik harga untuk subkategori 30%. Permodalan pasaran organisasi BlackRock Inc. berjumlah $151.75 bilion. Dengan permodalan subkategori $347 bilion. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $48.02 bilion. Dengan permodalan kunci kira-kira $172 bilion, subkategori itu bernilai $172 bilion. Membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki BlackRock Inc. dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 43.787%. Huruf besar buku ialah 27.917%. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori borok, tolak, 1 mata. Syarikat yang dianalisis mempunyai hutang sebanyak 14.404 bilion. Liability kewangan kepada nilai buku mewakili 30% daripada ekuiti. Penarafan hutang syarikat, baik, 1 mata. Nisbah harga kepada pendapatan syarikat ialah 24.1. Purata bagi subkategori ialah 16.4. Penilaian nisbah harga saham kepada keuntungan syarikat berbanding dengan organisasi dalam subkategori borok, tolak, 1 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $6,306 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dianggarkan sementara pada $7,904 juta. Penilaian penunjuk unjuran keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori baik, 0.5 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 7.1. Purata dalam subkategori ialah 2.6. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori borok, tolak, 1 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 21.390 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dianggarkan sementara pada 25.710 juta. Penilaian jangkaan penunjuk volum jualan masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, 0.5 mata. Marginality ialah 29.5%, dengan purata bagi subkategori ialah 16.1%. Penilaian keuntungan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, 0.5 mata. Bahagian syarikat dalam subkategori mengikut bilangan kaki tangan ialah 10.688%.
Ini adalah 310% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat ialah $7,192,000. Manakala dalam subkategori terdapat $1,756,000. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Volum keuntungan setiap pekerja ialah $298.9,000. Purata bagi subkategori ialah $107.30. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 1,014,000. Subkategori $667,000. Penilaian hasil setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Terdapat 1.2% saham untuk dijual berbanding purata 2% untuk subkategori. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 53% bagi syarikat BlackRock Inc. Dalam subkategori, tahap ini ialah 57%. Harga saham sebenar syarikat adalah sekitar $980. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $1,055. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka. Pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian sekuriti BlackRock Inc. Sistem maklumat dan rujukan penilaian Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka pesanan, kerana video adalah gambaran keseluruhan. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan daripada Guru Markets.